Okey, sekarang aku tunjuk cara pergi dari blok baru, blok S, pergi ke blok-blok lama, blok N. Kalau korang lama tak pergi kubur, part ni memang selalu buat orang blur sebab layout dia dah banyak tukar. Dulu ada surau, senang. Cari surau je, terus belok kiri. Sekarang tak boleh. So sekarang kita start dari kawasan blok S. Ni kat belakang. Blok S19, S110 situ. Drive pelan-pelan je. Belakang ni bumpy sikit. Off-road. Nampak jalan depan ni? Kita cross, belok kanan. Jangan belok kiri. Boleh, tapi aku bawa jalan tikus. Shortcut. Okey, bila korang dah nampak ni main road, prepare belok kiri. Ni depan NEA punya office baru, kiri kita ni kolumbarium. Masa drive ni, korang akan perasan suasana dia mula berubah. Kawasan blok S biasanya baru sikit, jalan dia masih cantik. Bila dah masuk kawasan blok N nanti, nampak tak ramai orang. Dan kalau nak cari kedai bunga, dia sebelah kiri, dekat dengan main road. Okey, sekarang kita dekat point yang ramai orang tersilap. Diorang ingat sesat sebab sebelah kanan kubur lama Cina. Chillax. Cara paling senang, ingat drive straight je. Alright, kita terus jalan. Dan bila korang nampak kawasan kubur Cina baru, itu tanda korang dah dekat dengan blok N. Sekarang kita dah masuk kawasan blok N. Settle. Cara lagi senang, kau pakai je app aku Kubur Search. Taruh je blok baru, navigate terus sampai sini. Ikut je. Kalau korang nak cari kubur kat sini, cara paling senang adalah guna Kubur Search. Masukkan je blok dan plot, app akan tunjuk location dan korang boleh navigate terus. Tip penting, bila korang dah jumpa kubur yang selalu korang visit, save as favourite. Next time datang, terus buka favourites je. Tak payah cari balik. Okey, harap video ni membantu untuk korang faham flow dari blok S ke blok N. Okey, Assalamualaikum.